Hi everyone, welcome to our first ever video YouTube in this channel. Banyak benda kita akan belajar berkenaan trading, terutama sekali untuk yang newbie, yang baru-baru nak kenal trading ni. Nak tanya kawan segan, tengok kat Telegram, TikTok tak faham, nak PM tak di reply-nya. So video ni dihasilkan untuk korang-korang yang baru nak belajar berkenaan trading, yang memang betul-betul zero. Sangat disarankan tonton video ni sampai habis. So yang mana baru join, jangan lupa subscribe dan share channel ni. So jom kita pergi ke our first topic. What is gold trading? Topik kita pada hari ini adalah gold trading. What is gold trading? Gold trading tu apa? Selalu orang dengar tengah orang cerita je kan, gold trading, trading gold. Dia buat apa lah dengan trading gold tu kan. So kita akan cerita lebih detail. So sebelum kita nak lebih detail tu, kita kena faham dulu trading punya ekosistem. Sama lah macam kita membeli pun ada ekosistem dia. Sebelum sampailah barang sampai kita pun ada dia punya flow dia. Kalau yang bisnes mesti faham kan. Sama lah dengan trading. Trading pun ada dia punya ekosistem dia. So trading punya ekosistem macam ni rupa dia. Ni adalah kita ni consumer ataupun lebih dikenali sebagai trader. Kita sebagai trader nak melakukan jual beli trade. Nak trade adalah menggunakan sebuah platform. Platform tu dinamakan MT5. Ni adalah platform MT5 yang kita akan belajar lebih detail, lebih dalam di next video. Sekarang kita cuma kena faham dulu dia punya ekosistem. So, bila kita nak gunakan platform ni memang kita boleh guna, tapi untuk kita nak melakukan trade, kita kena ada orang tengah ni. Orang tengah ni lah dipanggil broker. So kita nak trade dekat platform MT5 ni kena ada seller. Macam ni lah, ni kita. Ni contoh lah, ni kita jadi pembeli, ni adalah seller. Tapi kita tak beli barang. Dekat seller ni direct. Kita beli melalui Shopee ataupun online platform yang lain lah. Sama lah dengan trading ekosistem dia. Kita kena buka dulu account dekat broker. Dan broker ni akan, bila kita dah buka account, kita akan buka pula account MT5 melalui broker yang kita nak guna lah. Broker ada banyak dekat Malaysia yang selalu orang guna. Ada HFM, ada JM, ada banyak lah. So korang lah kena pandai-pandai tapis, cari yang bersesuaian dengan diri korang. Kalau boleh kaji betul-betul lah, jangan cari broker yang scam. Banyak juga broker-broker yang buat duit, tapi banyak juga broker yang legal. So korang kena, yang tu nanti kita akan breakdown in other video. So sekarang kita kena faham dulu dia punya ekosistem. Ni adalah dia punya ekosistem dia. Daripada kita kena buka account dulu dekat broker. Bila kita buka account dekat broker ni, barulah kita boleh guna MT5. Sebab broker ni akan buka account dekat MT5. So dia punya flow duit, lalu pula kita akan deposit duit dalam broker. Broker akan deposit masuk dalam kita punya MT5 platform. So bila ni nama dia MT5. So bila MT5 ni kita dapat duit, kita keluarkan, masuk dulu ke dalam broker. So bila duit tu masuk dalam broker, barulah kita akan withdraw masuk kat kita. So dia punya flow macam tu lah. This is our trading ecosystem. Dalam trading gold trading ni, kebanyakan trader takkan panggil dia gold. Sebab kebanyakan broker pun takkan panggil dia punya chart tu, dia punya chart dalam MT5 tu takkan panggil gold. Dia akan panggil ZAR USD. Kenapa ZAR USD? Sebab dalam trading ni dia akan ada pair, dia akan ada pasangan untuk kita nak melakukan jual dan beli. Contoh, bila ZAR USD ni, kenapa ZAR? ZAR ni adalah elemen. Kalau kita belajar sains lah, kena buka balik buku lama chemistry. ZAR ni adalah elemen gold. So gold kita akan pairkan dengan USD, dipanggil ZAR USD. Ada dua yang saya jumpa, ZAR USD dengan ZAR Euro. Macam kat bawah ni saya tulis, ada ZAR USD dengan ZAR Euro. So kenapa dia kena pair? Nak bagi senang faham, bila kita beli emas, ZAR naik, bermaksud kita jual USD. Sebab itulah kena ada pair. Dia punya simple kata dia macam tu. Bila kita membeli ZAR, kita akan jual USD. Sebab tu dia kena pair. Sebab dalam market tu kena ada berlawanan
berlawanan pair baru dia boleh bergerak naik atas. Dia takkan naik tiba-tiba. Dia kena ada something yang naik. Sebab dia naik tu ada yang turun. Gitu. Tak faham kan? Tak apa, kita akan belajar lagi detail. Tapi untuk fahamkan, dalam goal, dalam trading, kita tak panggil sangat goal. Kita akan panggil ZAR USD. Tapi ni goal lah juga. Cuma dalam chart, dia akan banyak tertulis ZAR USD. Sebab kita akan comparekan dengan USD. So ni dia punya mother's name, ni dia punya pair name. Gitu. So untuk ni ZAR USD ni kategori metal. Metal ni ada banyak lagi. Kita ada juga silver, macam kat bawah ni saya tulis. Ada SAG. SAG ni adalah elemen untuk silver. Kena buka balik periodic table tu. Adalah. Dan silver ni dia akan pair dengan USD. Macam saya cakap tadi lah, ada USD dengan euro. Dan ada juga pair-pair lain dekat luar tu yang pairkan dengan mata wang. Contoh macam ni, ada GBP USD. GBP ni singkatan kepada Great Britain Pound. Untuk AUD USD pula Australian Dollar. JPY ni Japanese Yen. CAD dengan CHF ni Canadian Dollar, dengan CHF ni Switzerland punya duit. Semua saya lupa singkatan daripada apa. Nanti boleh google balik. Dan untuk setengah broker ada juga MYRSGD, Malaysia Ringgit dengan Singapore Dollar. Ni adalah foreign exchange punya pair. Yang ni adalah metal punya pair. Dan kita ada lagi crypto punya pair, indice, oil. Banyak ada banyak instrumen dalam trading ni. Cuma dekat Malaysia, normally, globally, global pun kebanyakan akan trade gold. Sebab apa gold? Ni saya nak cerita sebab apa kita fokus on gold. Sebab gold daily trading volume dia sebanyak 9.6 bilion. Daily duit tu bergerak dekat dalam gold punya market. Cuma kita ni hanyalah retail trading. Kita ni hanyalah retail trader. Kecil je. Kita bukannya big company macam JP Morgan and the gang lah dekat US Wall Street apa semua tu. Kita hanyalah retail trader nak cuba ride the trend bersama dengan jurun-jurun besar ni. Kita cuma follow je apa yang jurun besar ni buat. Kita just kaut sikit keuntungan, dapat kat kita. Simple. So, untuk trade gold ni, kita kena tahu ada masa-masa yang sesuai untuk kita trade gold. Dan the best time to trade gold adalah UK session. Sebab apa UK session? UK session ni dia punya volume tu tinggi. Banyak trader-trader Europe akan trade juga start daripada UK session ni. Sebab dia banyak impact daripada data UK dengan Europe. Europe kan besar juga kan. So yang paling best kali orang suka trade waktu US session. US session ni dia punya move tu dahsyat, ganas. Senang buat duit, senang juga kaya. Senang kaya bila tak ada ilmu. Sebab itulah kita kena tontonlah video ni sampai habis. Cuba follow, kita akan belajar detail supaya kita ada ilmu lebih dalam untuk kita buat duit dalam trading ni. Simple kan? Untuk nak tahu dia punya session dalam trading ni, dekat sini kita boleh buka dekat Forex Factory. Kita akan nampak kat sini ada session dia. Sesi yang sedang berlaku waktu tu. So untuk sekarang 6 pagi sampai pukul 2 petang lagi akan ada waktu Sydney Open. Lepas pada Sydney Open, kita ada pukul 8 lagi Tokyo Open, Asia Open. Kita lah pukul 8 masuk kerja, Malaysia pun pukul 8 masuk kerja kan. Samalah dengan Tokyo pun. So pukul 2, pukul 3 lagi barulah London Session Open. Kat sinilah barulah ramai trader start masuk market dekat Europe. Dan paling orang peak hour waktu London Session ni overlap dengan US Session. UK Session ni overlap dengan US Session. US Session New York lah. Waktu dalam pukul 8 macam ni, market waktu tu dia punya graf tu bergerak. Senang buat duit, senang juga hilang duit kalau tak ada ilmu. So ni dia punya session. Best time to trade adalah kebanyakan trader dekat Malaysia ni akan trade waktu pukul 8 malam sampai pukul
12 sampai ke 2 je lah. 2 tu maksimum. Lepas pada tu market pun dah terselo-selo. Diorang pun dekat US pun nak tidur dah kan. So ni adalah dia punya session. So korang kena faham kenapa ramai fokus on US. Sebab dia punya news tu gempak. Dia punya news tu beri kesan dekat gold. Contoh macam ni, esok ni nak tengok news, kita boleh buka dekat investing.com ni. Kita boleh tengok ada news pasal Canadian bukan, ni pasal ni duit New Zealand. Saya lupa dah nama dia apa. Dan ni ada US punya dolar, Korean punya duit, Jepun. Ni ada US. Yang sini dia beritahu ada impact kan. Kalau korang nampak sini ada impact. Ni adalah impact. Maksudnya dia beri kesan dekat market tu banyak mana. Ni ada 3 bintang. So news lagi 7 jam ada CB consumer ni akan bagi impact yang kuat dekat market. Terutama sekali dekat market gold lah. Sebab ramai trader gold. Big company akan aware dengan news ni. Tapi kita pun kena aware lah. Maksudnya kita kena faham lah kalau gold ni kalau waktu ni news nak bagi gold naik, kita pun kena follow the trend je lah. Tak perlu nak melawan trend tu. Kita bukannya penggerak market kan. Kita tak ada lah duit berpuluh-puluh bilion nak pump kan. Sebab tu lah kita trader. Kita trade gold ni je. So ada juga yang akan tanya, kenapa kita kena fokus on USD? Kenapa semua kena pair dengan USD? Sebab ni sejarah sikit lah untuk korang yang baru nak fahamkan. Sebab lepas Perang Dunia Kedua, US ni adalah satu-satunya ekonomi maju yang berfungsi sepenuhnya pada waktu tu. Dan dalam 1948 macam tu, ada seorang tokoh ni lah bernama Bretton Woods yang patuk mata wang USD dengan emas. Dia yang start. So bila dah dia patuk tu dekat $35 per oz. Lepas 30 tahun lepas 20 tahun lepas tu, lepas pada dia orang patuk emas tu, dia orang patuk pula dengan jualan minyak. So bila dah dia orang start patuk dengan jualan minyak kan global, semua guna. 10 tahun lepas tu, dia orang pun dah makin ramai pedagang-pedagang yang dekat luar ni yang nak tukar, nak jual kita punya import export. Ramai yang start guna USD sebab dia lebih dipercayai dan hampir semua orang ada dalam kuantiti yang mencukupi untuk memudahkan global trade ni. So sebab itulah kita akan fokus dekat USD, mata wang reserve. Okay, so tu ya penerangan serba sedikit sejarah. So ni adalah serba sedikit berkenaan apa itu gold trading. So dekat chart pula dia akan berbentuk macam ni. So ni adalah chart untuk gold. Nampak tak? Gold dia akan slash dengan US dollar. Ni adalah dekat trading view. Kita boleh guna juga sebagai kita punya intipati nak tengok pergerakan market waktu tu. So normally lah yang baru first time tengok chart macam ni mesti macam apa benda ni kan, berapa banyak natang-natang semua ni, atas bawah semua ni, tak faham sangat kan. So tak apa, kita slow. Next video kita akan terang lebih detail berkenaan apa cara nak guna chart ni macam mana. Kita fahamkan dulu dia punya basic ni dulu. Next video kita akan belajar lebih berkenaan ni, okay? Macam korang dah tengok video ni sampai habis. Macam korang faham ke tak faham? Kalau tak faham, jangan lupa komen. Nanti saya akan reply satu persatu. Dan kalau korang tengok video ni sampai habis, maksudnya memang korang betul-betul nak belajar. You are the next person yang akan sukses dalam trading ni. So jangan lupa untuk subscribe channel ni supaya next video korang tak terlepas. I see you in the next video. Korang memang sempoi.